This is Rosianna Riza. She makes vlog, daily life videos, travel, memories, nothing perfect, just real moments as it happened. She's still learning, growing at her own pace. So if you're here, you're part of the journey. Welcome to Rosianna Riza's channel. Jom teman kita nak susun barang dekat peti ais. Ada lagi barang-barang lagi sikit-sikit untuk I nak top up dekat peti ais. Nak make sure peti ais penuh. Tak, ini comel tak? Let's beli kita restock jom restock time balik tak kan? Siapa suka tam-tam? Okey, siap. Kalau penuh-penuh sangat nanti dia tumpah. Perbezaan Mimi dengan tam-tam. I rasa bentuk dia juga lain. Rasa dia just lebih kurang sama rasanya. Apa beza dia sebenarnya Mimi dan
sangatlah bersepah kat bahagian kaunter ni. Atau tahu. Sekejap kita kena kemas. Let's go. Okay. Biru dengan biru, maroon dengan maroon. Seriously, I really recommend siapa-siapa yang nak pergi beli yang handsock macam ni. Bagus. Stocking. Sebab dia jenis yang ada kat belah depan, macam kita pakai ni korang. Bagus sangat. Bau dia wangi, bau kereta ni korang. Bau dia lain daripada yang lain. Saya suka sebab coffee biasalah kan, coffee. English lavender, Japanese sakura, ada vanilla, ada purple cranberry, ni pun sedap. Garden strawberry, ada hana. Nidiu ni memang bestseller lah. Lemon. Yang ini susu ni tak sepatutnya kat sini. So, dia mesti macam ni. Ni pun nak kena restock lagi. Okay. Sebenarnya dah tak nak buat video apa tau. Tapi sebabkan video ni terlalu pendek, saya nak suggest dengan korang satu brand lah. Brand ni viral. So kalau siapa yang belum pernah try lagi, dia adalah wipes tissue untuk remove makeup. Murah korang. Beli 2 dapat cuma 1 untuk, I tak tahu sampai bila dia ada promo macam tu. Tapi even tak ada promo beli 2 cuma 1 tu pun masih murah lagi harga dia. Okay, saya selalu pakai yang ini untuk nak remove makeup. Murah harga dia. Easy to use, easy. I letak depan macam ni. Nanti korang tengok dekat description tau. Ada letak dekat dekat description link dia. Harga dia murah. Sebab kadang-kadang kita kan nak remove makeup kan. Dia kadang-kadang remove makeup ni tisu dia mahal tau. Kecil je dah berapa kan. Tapi yang ini I tengok ramai orang guna and I try, not bad and I suka. Maksudnya sebab kadang-kadang kita nak pakai cleansing yang water tu, kita nak bawa, kita kapas lagi, nak bawa botol dia lagi. Tapi ini senang, korang bawa macam tu je. Lepas tu dah guna kan, dah boleh tutup macam tu. So kalau korang nak try, boleh try lah. I tak tahu video apa yang I buat ni. Tapi itulah sebab nak panjangkan video ni. So alang-alang tu I masukkan lah ni. Kalau korang nak beli, boleh tengok description lah. So itu saja video untuk kali ni korang. Bye. Hope korang enjoy dengan video apa yang I buat. Don't forget to like, share and subscribe. Bye. Bye guys.